1 minit emas bersama Stanley. Episod 2. Jangan tunggu sempurna untuk bermula. Ramai orang gagal bukan kerana mereka tak mampu. Mereka gagal kerana terlalu lama menunggu masa yang sesuai. Dalam hidup, kita tak boleh mengawal ekonomi, inflasi atau harga barang. Tetapi, kita boleh mengawal satu perkara, iaitu keputusan yang kita buat hari ini. Saya sentiasa percaya, seorang yang berjaya bukanlah orang yang bermula dengan modal paling besar. Mereka ialah orang yang mempunyai disiplin untuk terus melangkah walaupun bermula secara kecil. Begitu juga dengan simpanan emas. Tak perlu tunggu bonus, tak perlu tunggu gaji besar. Yang penting, bina tabiat menyimpan secara konsisten. Sebagai seorang dealer, saya sentiasa mengingatkan masyarakat masa terbaik untuk bermula bukan esok, tetapi hari ini. Keputusan kecil yang anda buat sekarang boleh memberi kesan besar kepada masa depan anda dan keluarga anda. Pengalaman saya membimbing lebih 6,000 penyimpan emas. Ramai dari mereka bermula dengan simpanan kecil. Dan hari ini, mereka bersyukur kerana keputusan itu dibuat lebih awal. Kalau anda bersedia membina tabiat menyimpan emas, tinggalkan perkataan emas di ruangan komen. Saya akan hubungi anda.